Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Saiful. Okey, baik. Jadi setelah saya duk study tentang pembentukan karakter ni, jadi apa yang kita nak kena buat? Straight to the point lah. Okey. Straight to the point, yang pertama sekali, apa yang kita nak buat di sekolah adalah kena cari masa 60 minit. Okey. 60 minit seminggu untuk kita laksanakan program pembentukan karakter. Jadi program pembentukan karakter ni benda apa? Pendek kata, nilai-nilai murni, benda-benda yang positif, adab, okey. Kiranya benda-benda yang bagus lah, yang bersifat akhlak lah kata bersifat akhlak yang bagus, adab, nilai, okey. Yang mana yang kita nak laksanakan 15 minit setiap hari, okey. Okey, baik. Macam mana cara nak jalankannya? Okey, untuk tahap 1, seperti mana yang ada dalam slide ni. Okey. Dia kata kat sini program pembentukan karakter bagi tahap 1 dilaksanakan selama 15 minit. Sebelum waktu rehat pada setiap hari. Okey. Jadi kalau kata kita rehat pukul berapa? Sonda rendah lah. Kalau kat sini dia beri contoh rehat. Kat sini lah katakan waktu PDP bahasa Inggeris. Okey. Jadi siapa yang nak buat ni? Siapa yang nak buat kelas ni? Kelas yang program pembentukan karakter ni siapa nak buat? Okey. Yang nak buat adalah cikgu dia. Cikgu yang bahasa Inggeris ni lah. Okey. Seperti yang kami kursus itu, cikgu yang ada di PDP yang terdekat lah yang akan buat tu lah. Takkan ni dah ada, kalau kat sini dah rehat dah. Okey. Kat sini dah waktu rehat dah. Jadi buat cikgu yang mengajar waktu yang berdekatan. Okey. Dengan waktu PDP, iaitu katakanlah kat sini cikgu English yang kena buat. Lepas dia habis mengajar 9.30 tu, jadi 15 minit tu dia kena buat aktiviti pembentukan karakter. Okey. Okey. Itu yang kaedah dia cara nak buat dia tu. Kemudian pelaksanaan bagi sekolah menengah pula. Okey. Buat pada waktu pagi. Okey. 15 minit. Biasanya waktu pagi tu kita rokol, betul tak? Kita ada rokol, tapi kali ni tapi sebenarnya dia macam kita buat rokok tu lah. Kita buat rokok, jumpa bagi nasihat apa semua tu kan. Tapi ini lebih kepada kali ni waktu 15 minit pertama ni buat secara kelas. Maksudnya bukan secara rokok lah. Okey. Dan tak boleh buat pun. Dia pun tak bagi buat secara berkumpulan beramai-ramai sekaligus. Okey, 80 katakan satu sekolah tu 89 orang budak PPKI time tu sekali cakap. Tak ada. Dia kena buat dalam sekaligus tapi setiap kelas lah. Jadi siapa yang nak buat ni? Yang nak buat ni adalah cikgu pertama yang mengajar waktu tersebut. Kalau cikgu BM lah kena buat. Okey. Okey, katakanlah habis dah katakan rokok tu habis pukul 7.30. Gitu. Kemudian budak-budak semua dah masuk kelas. Tengok cikgu mana yang waktu pertama. Okey. Jadi cikgu pertama tu kena masuk lah. Ni pukul 7.30 dia kena masuk. Okey. Lepas habis 15 minit dia buat aktiviti pembentukan karakter tu, barulah dia mengajar macam biasa lah. Okey, itu dia punya kaedah dia. Okey. Kena buat bila? 4 kali seminggu, kecuali waktu apa? Kecuali waktu ni lah. Waktu himpunan tak payah buat lah. Okey. Okey, baik. Seterusnya apa lagi? Kemudian kena isi borang ni. Okey, kena isi borang ni, dan yang borang ni pula sebenarnya kena prepare awal lah sebenarnya lah. Bukan buat selepas aktiviti. Okey, kena merancang lah. Maksudnya cikgu mata pelajaran yang pertama tu ataupun mata pelajaran yang terdekat tadi tu dengan waktu ni lah untuk buat pembentukan karakter ni. Dia kena prepare siap-siap dan isikan tarikh masa tingkatan, kemudian elemen yang dia nak sampaikan pada hari itu, dan aktiviti apa yang dia buat.
Okey, baik. Bagi setiap orang kata tajuk besar ni kan, ataupun kata amalan ataupun adab ni, okey. Contoh penyayang lah. Jadi kita kena buat dalam lingkungan tajuk yang tertentu sajalah. Contohnya, okey, contoh ni penyayang. Jadi kita kena buat aktiviti yang berkaitan dengan dalam lingkungan ni. Okey, ada punya panduan macam tu lah. Bab kasih sayang, baik hati, hormat, terima kasih dan syukur, kebersihan dan berdisiplin. Okey. Itu dalam lingkungan tu. Okey, samalah juga dengan elemen terasa yang lain, karakter dan nilai, okey, dalam lingkungan ni. Harga diri, tabah dan tekal, keyakinan dan berdikari. Okey, itulah dia nak. Jadi siapa yang nak kena tulis ni? Cikgu pertama tadi lah. Cikgu pertama, cikgu yang mengajar subjek pertama sebelum kelas tu. Yang akan buat benda ni lah. Jadi bermaksud mungkinlah nah. Jadi mungkinlah dalam kelas tu dah ada siap dah lah kertas ni, okey, ataupun satu file ke, okey, yang mana bila guru pertama masuk, okay, dia dah boleh start isi benda ni lah. Dia kena rancang lah apakah aktiviti yang berkaitan dengan semua ni lah. Sama ada penyayang ke, berdaya tahan ke, berupaya memimpin ke, bukan negara aktif. Okay? Jadi semua tu berasal dari mana? Daripada sini. Ni point dia. Kerangka program karakter. Ni. Itu untuk karakter insan yang berjaya. Okay, ini daripada ni lah. Sinilah penyayang, berdaya tahan, aktif, berupaya memimpin. Jadi dalam subtab tajuk itulah yang kita buat. Okay. Okey, baik. Jadi lepas dah habis tu, kita dah buat tu. Last sekali, next apa dia? Okey, baik. Jadi hasil daripada aktiviti-aktiviti tu, guru kelas. Peranan guru kelas pun kena buat pelaporan. Tapi pelaporan ni bukanlah setiap hari lah. Yang aktiviti yang tadi tu boleh katakan hari-hari lah. Kecuali hari pimpinan kan. Jadi untuk masukkan pelaporan berkaitan dengan individu setiap karakter bagi setiap budak ni, guru kelas yang masukkan 2 kali setahun. Okey. Dia adalah kat mana yang masukkan tu, di mana dia rekodkan dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu, okey, sebanyak 2 kali setahun. Okey. Itu dia punya point dia lah, apa yang nak kita buat lah. Dalam video ni just nak cerita apa yang kita nak kena buat. Okey. Peranan guru kelas buat apa, kemudian peranan cikgu guru pertama nak buat apa, dan nak isi dalam apa, isi yang dalam inilah, dalam borang ini lah. Jadi point dia, pertama kita kena buat aktiviti 15 minit. Okey, sebelum waktu rehat ataupun satu tadi ataupun yang sekolah menengahnya, sebelum waktu PDP pagi tu. Dan yang kedua kena isi borang ni lah. Okey, clear. Itu point dia. Okey, semoga bermanfaat dan supaya anda jelaslah, tahulah apa yang kita nak buat sebenarnya ni. Kita duduk kursus 3 hari, 4 hari KMP tu. Ini antara poin yang kena buat lah. Dan sebenarnya daripada ni lah, daripada pembentukan karakter ni, kita kena apply pula masuk dalam kita punya PDPC lah. Kita masuk dalam PDPC lah. Nanti untuk bab PDPC tu nanti akan diceritakan kemudian lah, macam mana nak apply semua ni masuk dalam PDPC. Okey. PDPC tu masa kita mengajar lah. Dalam RPH lah, orang kata dalam ni, benda ni pun sebenarnya ada duduk dalam RPH nanti lah. RPH nanti sahabat-sahabat saya akan cerita kemudian lah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.